Dokumentari All or Nothing akan mendarat dekat Old Trafford. Here we go. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ini kita nak bincangkan tentang isu terbaru yang mana Manchester United dah mengesahkan yang depa akan dipilih sebagai pasukan yang seterusnya untuk dokumentari All or Nothing Prime Video. Kalau hampa nak tahu apa dokumentari All or Nothing ni, hampa boleh tengok dokumentari yang pernah Arsenal buat, pasukan macam Tottenham buat, Manchester City pernah buat. Sebenarnya dokumentari All or Nothing ni adalah perjalanan dalam satu musim penuh untuk satu pasukan tu. So kita boleh tengok macam-macam yang terjadi dekat sebalik tabir, dan benda tu lah yang best sebenarnya. Dan sebenarnya Manchester United bukan pasukan pertama yang buat dokumentari All or Nothing ni. Dah banyak dah pasukan yang buat sebelum ni. Sebelum ni dah ada 4 pasukan yang buat dokumentari All or Nothing. Pasukan yang pertama adalah pasukan Manchester City yang mereka buat pada tahun 2018, masa tu 8 episod. Pasukan yang kedua iaitu Tottenham Hotspur under Jose Mourinho pada tahun 2020, ada 9 episod. Pasukan yang ketiga adalah pasukan Juventus daripada Serie A pada tahun 2021 dengan 8 episod. Dan pasukan yang paling latest sebenarnya adalah pasukan Arsenal yang buat dokumentari All or Nothing pada tahun 2022 dengan 8 episod. Menariknya, kalau hampa nak tahu, dokumentari All or Nothing Manchester United ni sepatutnya direkodkan pada musim lepas, tapi pasal apa tak jadi? Disebabkan dapat tentangan yang cukup besar daripada manager Manchester United masa tu, iaitu Ruben Amorim. Amorim antara orang yang paling lantang kritik dan tak suka bila pemain-pemain dia kena rekod dengan kamera 24 jam. Sebabkan dia bagi tahu player-player dia kemungkinan akan terganggu, so mereka tak boleh fokus 100% dengan pasukan. Dalam pasukan tengah rebuild, tiba-tiba nak kena cover pula depan kamera, so benda tu akan mengganggu fokus player-player dia. So disebabkan tentangan keras daripada Ruben Amorim, masa tu manajemen Manchester United daripada sudut bola sepak iaitu Ineos, mereka pun beralah lah. Mereka kata tak apalah kan, dah Amorim tak mau, kita hold lah dulu. Mungkin nak tunggu tim sedap sikit baru kita start buat dokumentari All or Nothing. Tapi masa pun berjalan, bila Ruben Amorim dah pun kena pecat dengan Manchester United, masuk Michael Carrick, dan kita tengok Manchester United makin improve pada musim ni. So mungkin Manchester United fikir ni adalah masa yang tepat untuk bersetuju untuk kita join dokumentari All or Nothing pada musim hadapan. Bagi aku ada betulnya juga bila Amorim tak setuju bila pemain-pemain dia didokumentasikan, maksudnya pemain-pemain dia kena rekod apa semua. Aku rasa pemain-pemain akan kurang selesa dan segala pergerakan mereka akan diperhatikan. Tara tak buat dokumentari pun, setiap gerakan player Manchester United semua diperhatikan. Hang bayangkan macam mana jadi nanti bila dokumentari ni rilis. Aku rasa memang confirm meletup, ramai akan tengok. Tapi inilah peluang kita, peluang keemasan untuk kita semua sebagai fan Manchester United nak hidup dengan pemain-pemain Manchester United dalam satu musim. Peluang kita untuk tengok macam mana pemain-pemain Manchester United hadap setiap pressure daripada media, setiap detail. Kita nak tengok macam mana Michael Carrick dalam dressing room. Kita nak tengok macam mana perangai seorang-seorang player dalam dressing room Manchester United. So benda tu adalah satu peluang emas untuk fan-fan Manchester United bila dokumentari ni akan direkodkan nanti. So apa yang dokumentari ni akan rekod? Dokumentari All or Nothing ni akan rekod segalanya untuk Manchester United pada musim hadapan, iaitu musim 2026-2027. Rakaman dekat training kompleks, drama dalam pasukan kalau ada apa-apa pergaduhan, dan yang paling best adalah perjalanan Manchester United kembali ke Liga Juara-Juara Eropah. Benda ni akan jadi menarik gila tau, dan confirm akan jadi perhatian besar media nanti. Hang tengoklah, media semua boleh buat duit banyak gila daripada dokumentari tu, sebab banyak benda boleh sembang. Dan kalau hampa nak tahu, dokumentari ni akan start direkodkan pada musim panas ni, iaitu sama kali ni, sampailah ke hujung musim hadapan. Maksudnya start pre-season ni sampailah hujung musim nanti, dan dokumentari tu akan dirilis pada hujung musim nanti. Bagi aku personal pendapat, kalaulah kita berjaya pada musim ni, at least menang satu trofi ataupun kita finish top 4 sekali lagi, dokumentari tu akan jadi best. Tapi kalaulah tiba-tiba Manchester United chaos dan barai pada musim depan, dokumentari tu akan mendedahkan segala keburukan Manchester United dekat semua orang. So aku agak nervous, walaupun dalam masa yang sama aku excited juga nak tengok dokumentari tu. Hampa macam mana?
Hampa tak sabar ke hampa nervous? So kita nak masuk satu lagi isu Manchester United yang mana kemungkinan kita semua dah tahu, iaitu Ruben Amorim, bekas manager kita, dah sah ke pasukan AC Milan. Pasal apa kita nak sembang pasal Amorim sedangkan dia bukan manager kita lagi? Sebab ada berkait juga dengan Manchester United. Bila perpindahan Amorim ke pasukan AC Milan dah buatkan Manchester United untung 10 juta. Senang cerita bukan untung lah, tapi jimat 10 juta pound. Pasal apa? So Manchester United pecat Ruben Amorim sebelum ni, sedangkan Amorim masih lagi ada kontrak dengan MU. So kalau satu kelab tu pecat seorang manager tu dalam tempoh dia masih ada lagi kontrak, kelab tu kena bayar pampasan dekat manager tu. Betul tak? Tapi bayar pampasan ni bukan bayar segebuk duit macam tu. Ramai kata Amorim akan dapat 16 juta pound daripada Manchester United, dan nilai tu memang betul. Sebab 16 juta pound tu adalah baki kontrak Ruben Amorim dekat Manchester United. Tapi Amorim bukanlah dapat segebuk 16 juta pound dekat dia. Dia still dapat macam bayar gaji setiap minggu. Tapi ada satu terma dalam perjanjian untuk klausa pelepasan Ruben Amorim, iaitu kalau lah dia jumpa kelab baru, bayaran pampasan akan dihentikan. So senang cerita, bila Ruben Amorim dah jumpa kelab baru iaitu pasukan AC Milan, dah confirm dah sign kontrak dah pun dengan Milan, Manchester United dah takkan bayar dah pampasan berlebihan yang sepatutnya dibayar dekat Amorim dan juga dia punya staff. Total penjimatan kos tu adalah 10 juta pound, satu jumlah yang cukup tinggi untuk Manchester United. So bagi aku adalah win-win situation lah. Manchester United boleh jimat, Ruben Amorim pun dapat kerja baru dekat AC Milan. So aku sebagai fan Manchester United, dan aku sebelum ni memang backup gila Amorim, aku nak wish good luck dan semoga berjaya untuk Ruben Amorim dekat AC Milan. Aku percaya dia akan sukses dekat sana, dan paling penting aku tak sabar nak jumpa dia dekat pre-season nanti bila MU lawan dengan pasukan AC Milan. So apa pendapat hampa untuk dua story ni? Satu dokumentari All or Nothing, satu lagi Ruben Amorim ke AC Milan dah jimatkan Manchester United 10 juta pound. Sebenarnya ada lagi cerita banyak pasal transfer. Rashford ada klausa pelepasan 40 juta pound, Manchester United nak dapatkan Summerville, tapi kita juga nak fokus nanti bila jadual EPL yang baru akan keluar pada hari Jumaat nanti. Itu pun kita akan cover juga nanti, okey? So itulah video kali ini, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.